Di manakah kesalahan pada bacaan ini? Min fir'auna wa malaihim ay yaftinahum. Perhatikan tadi pada perkataan wa malaihim. Ini adalah contoh sebutan yang salah. Wa malaihim. Wa malaihim, perhatikan kepada huruf ya. Ya ini terdapat bulatan sempurna kecil di atas huruf ya. Ini dinamakan sebagai huruf ziyadah, tambahan sahaja. Dia ada dalam perkataan tetapi tidak ada dalam sebutan. Sebutan yang betul adalah wa malaihim. Jangan sebut wa malaihim. Dalam perkataan yang banyak dalam Al-Quran terdapat perkataan ulaika. Ulaika ni sangat banyak dalam Al-Quran. Jangan kita baca ulaika, salah. Yang betulnya adalah ulaika. Lagi sekali, ulaika. Sama-sama lagi sekali dengan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama amana li Musa illa dhurriyyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa malaihim ay yaftinahum. Dapat sesuatu? Jangan lupa share video ni dan juga kongsikan dengan rakan-rakan kita supaya mereka juga dapat manfaat yang sama. Malu mengaji, ingat kami, ingat KMP.